Assalamualaikum, welcome back to my channel. Video hari ni Ana nak kongsikan pengalaman Ana sebagai deliver bunga-bunga surprise, hadiah semua dekat orang-orang tersayang. Semua tak kisahlah lelaki ke perempuan ke. Ana bantu ada satu kedai yang berada di Temerloh. Kedai kasut, kedai kasut. Okay, kita pergi kedai kasut. Mana dia? Close. Kasut main kasut. Kedai di lawa gila korang. Cantik tau sini. Dia kata, boleh tak nak ambil gambar awak? Nak tuju putih dekat kawan saya. Daripada syuk itu wujud Somel. Cantik je. Siapa nak order boleh dekat FB, IG ataupun WhatsApp kat sini. Nak coklat lah. Nak coklat pula. Tengok Kak Asu. Korang kalau nak bunga cantik-cantik dekat Kak Asu. Buat video apa? Kak Asu tak apa ke saya letak kat? Ya kan? Buat video apa? Letak atas ni. Wah. Letak atas. Letak. Alamak, tak boleh. Cepat. Akan dekat awak. Okey, Ana. Dah. Dengan harga RM150 akan dapat sebesar ini bouquet guys. Besar ya. Oi. Okey, hati-hati Ana. Cakap dekat dia I love you Kena florist balloon memang best. Memang cantik. Bunga-bunga, ada bunga palsu, ada bunga segar, ada boleh buat coklat, buat balloon. Memang cantik semua. Gubahan dia memang cantik. Kalau siapa yang berminat, korang boleh contact dekat nombor IG dia, TikTok dia. Cuma Hana nak cerita sedikit lah. Pengalaman Hana ni kerja as part time. Hana kita banyak kerja kan, nak banyak kerja, tapi nak rasa part time sebagai deliver bunga ni sangat-sangat best tau. Sangat indah. Tak rasa sangat, ya Allah, bestnya, ya Allah, indahnya benda ni. Kenapa? Sebab bila kita bagi orang hadiah ataupun kita nak sampaikan benda, yelah kita nak bagi orang hadiah, kita nak bagi surprise ke orang stranger semua tu kan. Hana rasa macam wow, best rupanya. Wow, Hana letak diri Hana seperti orang tengah untuk menyampaikan kegembiraan seseorang tu. Tu pun dah happy sangat. Dah rasa, ya Allah, happynya tengok orang happy. Ada orang sampai menangis, dia terharu dapat bunga. Ada orang gembira sangat. Ada orang mula-mula nampak serius tau. Muka dia serius gila. Mula aku dah sampai kat rumah dia kan. Aku call dia kan. Serius je. Lepas tu sampai rumah dia, dia serius gila muka dia tau. Lepas tu dia tanya, siapa bagi ni semua ni kan. Lepas tu Hana cakap lah, ni surprise. Cuba baca kad ni. Tunjuklah bunga tu kan. Dia baca, dia terus senyum. Ya Allah, senyum dia tu nampak seorang yang sangat bahagia tau. Seorang yang, ya Allah, bahagianya dia dapat sekuntum bunga daripada orang yang disayang, orang yang dirindu, berjauhan, ada semua. Tahu tak? Tu benda momen yang paling Hana rasa Hana suka. Benda momen yang Hana rasa, ya Allah, best rupanya kerja macam ni. Dia macam indah bagi Hana. Waktu ni pergi jengka untuk hantar bunga macam congratulation opening launching kedai dekat jengka. Nak pergi mana? Pergi jengka dengan Maran, okey. Hari ni dua tempat yang jauh. Lepas tu waktu tu dia buat makan-makan, dia jumpa aku juga makan. Sedap gila. Kita best lah, menarik. Lepas kita orang pergi jengka, kita orang terus pergi Maran. Lepas tu ada pengalaman hantar bunga waktu malam korang.
Waktu ni dekat Metakap, waktu birthday, hantar kek, hantar bunga. Best tau tengok orang happy-happy. Ni apa tu, bunga dengan coklat. Surprise ya. Semua yang pernah aku hantar semua cantik-cantik ya. Ada merah, rose. Besok ada yang coklat. Wah, bestnya. Besok ni ada bunga macam simple je tapi lawa tau. Yang menerima pun malu-malu je. Ni macam gubah-gubah je. Siang malam boleh je hantar bunga. Semua lawa-lawa. Cantik je semua. Besok bila orang dapat je bunga tu, senyuman dia orang happy gila tau. Ni yang ada orang muka serius je, tapi lepas dia dapat bunga ni, dia happy gila. Yang ni pula sister dia menangis dapat bunga, dapat hadiah hamper. Sorry sis, ada rekod sikit muka. Gelak, ada yang menangis, terharu. Macam-macam tau. Bunga pun lawa-lawa. Ada yang besar gila, ada yang kecil, ada yang simple. So aku kata pengalaman sebagai deliver bunga ni the best. Sebab kita jumpa macam-macam orang, lepas tu kita happy kat orang. Dia macam wah, bila kita tengok orang tersenyum, kita rasa hilang penat kita tau. Kita rasa hilang lelah kita semua tu lah. Wah, cantiknya Allah. Lepas tu kita akan call. Orang tadi kita dah call. Orang tadi hantar yang satu lagi anniversary. Ni happy birthday pula guys. Cantik weh dah orang ni. Lawa gila. Kawan-kawan. Ni macam sabun macam. Bila kita gembira ke orang, Allah akan bagi kita kegembiraan yang wow, nikmat. Okay? Korang jumpa lagi next video. Ada banyak lagi video kita nak kongsi dengan korang. Korang boleh komen je nak video macam mana. Hana boleh buat video macam-macam. Okay? Okay, bye. Assalamualaikum.